Hai teman-teman, hari ini kita sembang lagi. Sembang tentang tabung penyakit kronik, ya. Ramai orang tak faham tentang kepentingan tabung penyakit kronik. Dan mereka fikir selagi mereka ada medical card, dah cukup. Ini ada satu kefahaman yang tak betul, ya. Medical card cuma menjaga segala bil yang terjadi apabila korang masuk hospital. Bagaimana dengan kos, ya, apabila seorang tu dah discharge dari hospital? Cuba kita ambil satu contoh penyakit kanser. Apabila seorang masuk hospital untuk membuat pembedahan, maka secara kos, ya, dalam hospital tu akan ditanggung oleh medical card. Akan tetapi apabila seorang tu dah discharge hospital, ya, juga ada banyak kos yang terlibat. Kos tu ditanggung oleh siapa? Apakah kos yang akan terlibat, ya, untuk seorang pesakit kanser setelah beliau keluar dari hospital? Kos yang seterusnya melingkungi banyak area, ya. Satu area ialah kos rawatan seterusnya, ya, yang beliau terpaksa jalani. Dan juga beliau terpaksa mungkin makan banyak suplemen. Dan itu melibatkan kos yang banyak juga. Dan juga banyak-banyak rawatan sampingan. Dan kos-kos ini tidak akan ditanggung oleh medical card. Medical card cuma menanggung sekadar kos yang terlibat apabila seorang tu masuk dalam hospital. Bila dia dah keluar, dia tak kawal lagi dah. Ya, jadi kos ini terpaksa ditanggung oleh benda lain kan, dan dia akan ditanggung oleh tabung penyakit kronik. Anda kata kalau penyakit tadi kan, dia ada satu tabung penyakit kronik 100,000, maka dia akan dapat cash 100,000, ya, untuk menanggung semua belanjaan tersebut. Jadi teman-teman, jangan korang fikir kalau korang dah ada medical card dah mencukupi. Korang kena fokus tabung penyakit kronik juga. Ingat, jangan abaikan tabung penyakit kronik, ya.